Assalamualaikum, selamat pagi Okey, hari ni saya berada di Bukit Melati. Dah lama tak datang sini ni. So bulan Ramadan. So pagi ni saya nak cuba buat satu loop kat sini. And dah lama tak turun kat Bukit Melati ni. Okay. Hari ni 15 bulan. So 14 Ramadan. So ni dulu lah, kesan terbakar dulu. Sejak terbakar ni saya tak datang dah lama dah. Okay, jom kita layan Bukit Melati pula. Ni kesan terbakar itu. So ni ada beberapa hiker yang turun juga hari ni, pagi ni, hari Sabtu Okay, jom. Trek agak licin mana tadi hujan. So kena hati-hati Okay, jom. Okay, so sekarang kita nak pacak balik. Naik half figure lah. Okay, jom. Pelan-pelan kayu. Untuk naik ni kita sebolehnya kita gunakan langkah kecil je untuk menyeimbangkan tenaga kot. Jangan buat langkah besar sangat. Okay. Okay, sekarang ni baru sampai dekat half figure lah. Half figure jadi tokong. Sekejap. Bulan-bulan puasa tak nak push sangat. Janji kita buat Okay guys, mari kita sambung sekejap. Okay, saya akan keluar dari sini. Lepas tu saya akan turun naik ke Lipan Centipede. Tak boleh nak lagi-lagi sangat lah. Dah sambil angin je. Ini area yang terbakar itu. Masa yang terbakar itu So ada lagi orang kat bawah Okay, sekarang ni saya dah sampai dekat Centipede Lipan. Jom sekarang kita pergi ke
Monkey. On the way ke Monkey. Jom. Saya nak buat satu loop je hari ni. Okay, jom. Sekarang ni saya berada di Monkey Hill Monkey Hill kat atas. So tenang-tenang duduk kat sini. So ni view belakang saya lah. Sian dia ramai orang tak datang sekarang. Sunyi. Okay, so jom kita pergi Cobra Hill. Saya dah sampai dah di Cobra Hill lah. Yang lama tak atas ni. So ni keadaan dia sekarang. KL Tower，那个不是 KL Tower，那个是 KL。 Okay, dah settle dekat Cobra ni. Jomlah kita suruh turun. Kita balik lah. Kalau harap pergi, kalau larat pergi 527 sekejap. Kan? Ya, jom kita balik. Sini dah tak meriah macam sebelum-sebelum ni dah. Okay, jom kita turun ke sana. Tali-tali yang sebelum-sebelum ni pun dah tak ada sekarang. Dah tak sama macam dulu dah. Tak apa. Sekali boleh turun kat sini. Saya dah keluar ke main road So apa yang saya nak cakap, ada sekarang ni community tak macam dulu dah kot. Macam tak terjaga dah sekarang. Tali-tali pun dah tak ada dah. Lepas tu trek pun, tangga-tangga macam dah terhakis, tak terjaga lah. Tapi tak apa, boleh je nak turun. So jomlah kita balik. Selesai lah untuk hari ni kot. Bulan puasa kan. Time kita ada masa kita turun lagi. Okay geng. Assalamualaikum. Bye bye.